Kadang-kadang, masalah kewangan kita bukan sebab gaji kecil, tapi sebab kita sendiri tak plan bila berbelanja. Nampak barang menarik sikit, terus beli. Masa tu tak fikir apa pun. Inilah punca duit cepat habis. Bila hujung bulan, baru sedar duit banyak bocor tanpa kita perasan. Sebab tu, benda paling asas dalam kewangan ialah bajet. Bila ada bajet, kita tahu duit kita pergi mana. Dapat je gaji, asingkan dulu untuk simpanan. Jangan tunggu ada lebih, sebab jarang sangat ada lebih. Mula RM100 pun tak apa. Yang penting konsisten. Lama-lama, tabiat ni akan selamatkan kewangan kita. Sebelum beli apa-apa, wajib tanya pada diri. Ini keperluan atau kehendak sebenarnya? Kalau susah nak disiplin, buat je auto debit. Saya dah sediakan cara paling mudah untuk mula simpan automatik. Kalau nak mula sekarang, link ada di bio.